Ma. Mak suka Mama tadi. Dia dah cerita semua apa yang dah jadi. Dia balik tadi, naik apa? Taksi. Beg baju mana? Ada dekat rumah sewa dia. Dia tak ambil lagi baju. Bukan dia dah keluar ke dari rumah tu? Ni ada sewa rumah, Mak. Dekat rumah flat yang dia duduk dulu. Rumah tu kecil je, tak besar pun. Tapi dia bahagia tinggal kat sana. Dulu dia dengan anak-anak, dengan isteri dia tinggal kat sana. Dia tak ada masalah masa tu. Alia memang dari dulu dia boleh hidup kat mana je. Semua orang tahu tu, Ril. Ya, Mak. Real yang tak sedar. Real tahu, Mak. Real nampak yang Lia bahagia je waktu tu. Tapi bila kami pindah ke rumah yang lebih besar, semua tu berubah. Real jadi lupa diri. Real lupa anak isteri. Macam mana, Mak? Macam mana Real nak dapatkan isteri Real balik? Dia tak sanggup hidup tanpa Lia. Macam mana kalau hati dia tu dah tertutup untuk Real? Mama tak ada jawapan, Ril. Ini berkaitan dengan hati. Ril, dia berhak untuk putuskan jalan hidup dia. Kalau dia dah tak boleh terima Ril, Mama mohon sangat, tolong Ril, jangan paksa dia. Kesian kat Lia, dia dah cukup menderita, Ril. Bagilah dia peluang untuk cari bahagia dia. Tapi Real tak boleh hidup tanpa Lia, Mak. Sebab Real cintakan Lia sangat-sangat. Dia tak boleh. Ada kala cinta tu tak semestinya bersatu. Kalau kita tulus cintakan seseorang tu, kita sanggup berkorban apa saja. Yang penting dia bahagia. Sekarang ni kan, Ria, banyakkan berdoa, mohon pada Allah. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. InsyaAllah. Kalau dah tersurat jodoh Ria dengan Lia, InsyaAllah Lia akan terima semula, Ria. Yakin dengan kuasa Allah, Ria. Dan Ria taubat nasuha atas segala dosa yang Ria dah buat. Ya, ibu nak balik dulu. Jaga diri, jaga kesihatan. Kalau apa-apa pun nak tanya telefon. Ya. InsyaAllah, Bu. Kak Yang pun ada kan? Abang baru tengok gambar Isha yang akak hantar kat mesej tadi. Comel. Macam Pak Ngah dia. Yalah tu. Macam Pak Ngah lah sangat. Lupa pula. Luqman kirim salam. Lepas sarapan buffet kat hotel tadi, dia tolong check out. Bukan main lagi ayah kau ni. Makan tak ingat lagi. Dia lupa tu, jari kaki tu nak kena potong. Makan sampai nak teka. Habis semua pantang langgarnya. Kau main rapat lagi Abang Luqman dengan ayah ni. Ada apa-apa ke? Mungkin Abang Man tu budi ayah ke? Budi apanya, Lia? Apa ni dapat? Kalau dia budi orang tua miskin kaya ni. Mana nak tahu dapat anak dia. Ish, biar betul. Kak Lia? Pandai je ibu ayah ni. Ha tak pernah jumpa Abang Man lagi kan? Tak pernah. Kalaulah kita ada anak perempuan lain nanti, Ramlah. Angah betul loh, Mak Luqman tu.
Tak adalah ngau sangat, tapi jauh lebih baik daripada menantu-hantu awak tu. Kau bidadariku, kau helaan nafasku, kasih sucimu merantai jiwa. Kau bagai kejora, sinar jiwa rawanku, beri ku bahagia tulus kasihmu. Ku persia cinta kasihmu berseudu. Apa? Mesti terkejutkan si Azrin tu. Kau lempang dia macam tu ya. Ha? Habis tu dia tak ada kau ke? Nak saman kau ke apa? Tak ada pula. Aku tunggu jugalah. Tak apalah, peduli ada orang. Apa dia nak buat pun suka hati lah. Baguslah kalau kau bertegas dengan dia macam tu. Ha? Kalau tak macam sebelum ni dah macam apa? Lembu cucuk hidung. Ni, dia ingat kau pakai duit dia boleh buat apa je suka kat kau. Ha? Nak jadikan kau hamba abdi. Tapi kau tahu tak, Daniel? Sebaik je aku keluar daripada ofis tu kan, aku dapat rasa satu ketenangan jiwa yang aku tak pernah rasa macam. Yalah, walaupun aku hilang kerja, aku hilang harta benda aku, tapi hati aku bahagia. Andai itu takdirnya, aku reda. Yalah, kau kenalah usaha lebih sikit. Ha? Doa, tawakal, insyaAllah Alia tu boleh balik dekat kau semula. Walaupun susah sikit, atau mungkin ambil masa lama kan. Aku sebenarnya rindu sangat dengan anak aku. Aku selalu tahu, aku asyik terbayang depan mata aku anak aku Isha, muka dia comel tu. Aku rindu sangat dia. Tapi itulah, dia pun tak maafkan aku lagi. Aku risau dia. Aku takut sangat hilang dia tu. Ya, aku tahu memang salah aku. Tapi aku janji, aku takkan lepaskan dia tu walau apa jadi. Tak boleh macam tu juga, Ril. Ha? Kalau Alia memang dah tak boleh hidup dengan kau, kau kena reda. Macam kau cakap tadi lah. Andai itu takdirnya, kau kena reda.